Guys, hari tu kita dah bawa dan test Amgras Openmeter 2 ni dekat lokasi. Dah test berlari-lari semua. Memang mantap. Tapi hari ni kita nak tunjuk unboxing dia supaya korang nampak apa yang ada kat dalam. Alright guys, Amgras Openmeter 2 ni memang dibuat untuk korang bersukan lah. Memang the best kalau korang pakai untuk bersukan. So, jom kita tengok apa ada kat dalam. Alright, satu bone connection earphone. Nice kan dia punya design kan? Lawa gila. Color dia pun memang menarik. Alright, dekat sini ada plus minus. Tempat charge dia menggunakan kabel Type-C. Dan korang boleh tengok design dia. Lawa gila babe. Earphone ni adalah bone connection, jadi dia tak adalah speaker yang terdedah. So kalau korang nak kena hujan, kena air sikit-sikit, tak ada masalah langsung dengan earphone ni. Dalam kotak dia ada satu USB Type-C, user manual, kad dari Amgras dan earplug. Alright guys, so untuk bone connection dia memang lain sikit daripada earbud yang biasa, yang mana dia akan transmit menggunakan kita punya tulang lah, tulang telinga kita ni. So that's why dia bagi earplug ni korang boleh tutup telinga korang terus supaya korang tak dengar bunyi persekitaran ni, dan korang pakai yang ni. Bila korang pakai yang ni, dia akan ada vibration, dan vibration tu akan dihantar kepada korang punya tulang telinga dan korang akan dengar lagu macam biasa, dan dia padu guys. So bila korang tutup terus korang punya telinga, korang tak akan dengar langsung bunyi persekitaran. Dah hiraukan terus bunyi-bunyi yang mengganggu korang dekat persekitaran. Korang pakai yang ni, korang hidup dekat dalam dunia korang je. Korang nak pergi gym, korang nak pergi berlari, semua takkan ada gangguan langsung. Untuk model Openmeter ni kita dah test dia punya mic dia mantap. Kalau korang sambil-sambil jogging, korang nak jawab call, korang boleh tekan je dia punya button dan korang boleh jawab call dengan baik sebab mic ni memang jelas dan kuat. Check out beg kuning di bawah.